Apa yang membuatkan sebuah menari condong menjadi salah satu ikon Malaysia? Sekarang ni kita orang berada di Teluk Intan di Perak. Korang tahu tak, dekat Teluk Intan ni ada menari condong, iaitu menari condong Teluk Intan. Korang nak tengok tak? Kalau korang nak masuk menari condong ni, kena bayar tiket. RM1 untuk kanak-kanak, RM2 untuk orang dewasa. Hari ini, kami membawa anda ke Teluk Intan Perak untuk mengenali sendiri sebuah bangunan yang penuh dengan sejarah. Inilah menari condong Teluk Intan. Dibina pada tahun 1885. Menari ini menjadi salah satu mercu tanda paling terkenal di Teluk Intan. Kalau dilihat dari jauh, memang jelas menari ini sedikit condong. Keunikan inilah yang menjadikannya begitu istimewa dan sentiasa menarik perhatian penghujung. Tetapi tahukah anda, menari ini pada asalnya bukan dibina sekadar sebagai mercu tanda. Ia pernah digunakan sebagai menari simpanan air untuk membekalkan air kepada kawasan sekitar. Bagi kami, melihat sejarah di dalam buku memang menarik. Tetapi datang sendiri ke tempat bersejarah seperti ini memberikan pengalaman yang berbeza. Dan pengembaraan kami belum berakhir. Untuk sampai ke bahagian atas, kami perlu menaiki sebanyak 110 anak tangga. Memang mencabar, tetapi pengalaman ini berbaloi. Di setiap tingkat, kita dapat melihat sendiri struktur lama dan seni bina yang masih menjadi sebahagian daripada identiti bangunan ini. Tak, kat sini kita boleh rasa contoh tidak. Maaf, dekat tingkat paling atas. Dari dalam menara, kita juga dapat melihat suasana bandar Teluk Intan yang terus berkembang di sekelilingnya. Di sinilah sejarah bukan sekadar untuk dibaca, tetapi boleh dilihat dan dirasai. Inilah yang menjadikan perjalanan di Malaysia begitu istimewa. Kita bukan sahaja menikmati tempat yang cantik, tetapi turut mengenali cerita yang membentuk negara kita. Bagi kami, ini bukan sekadar satu lawatan. Ini adalah pengalaman mengenali warisan Malaysia dengan mata sendiri. Jadi, apabila anda merancang perjalanan ke Perak, singgahlah ke Teluk Intan dan temui sendiri keunikannya. Discover Malaysia, experience the wonder. Kalau korang datang Malaysia, kalau korang wajib juga menari Teluk Intan. Teluk Intan bukan sekadar menari condong, tetapi kaya dengan budaya, sejarah dan makanan. Sejak rasa kita nak datang lagi. Bye-bye. Bye.